pagi ini kita ada Quran Hour untuk ibu ayah dan juga pelajar-pelajar, di mana aktiviti utamanya adalah untuk menghabiskan Al-Quran sebanyak 30 juzuk tu, dan seterusnya memberi anugerah kepada pelajar-pelajar yang ada peningkatan Al-Quran dan juga hafazan. Majlis mengumumkan ketibaan tetamu-tetamu kehormat Majlis Quran Hour Hati Murni 2026 dan Hari Apresiasi Peningkatan Al-Quran dan Hafazan 2025 mengalu-alukan ke dalam Dewan. Apa yang saya lihat, banyak peningkatan yang berlaku dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2025. Ini adalah satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan hati murni, dan saya yakin pencapaian ini juga banyak disokong oleh ibu ayah untuk menjadikan anak-anak kita cinta Al-Quran. Dengan lafaz semula Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Quran Hour Hati Murni dan juga Hari Peningkatan Al-Quran Hati Murni bagi tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر. Berjaya mengadakan program Quran Hour Hati Murni, which is sebenarnya adalah program untuk tahun yang ketiga lah kita adakan Quran Hour. Syukurnya pula pada tahun ini kita adakan pada hari yang betul-betul hari kena dengan nuzul Al-Quran. Jadi program ini dihadiri oleh lebih kurang 1,500 orang hadir pada program hari ini, dan dalam masa yang sama juga pada hari ini kita memberi anugerah kepada peningkatan Al-Quran dan juga hafazan di Hati Murni. Kurang 725 orang pelajar yang menerima anugerah pada hari ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi di kesempatan ini sebenarnya Hati Murni nak menjadi rakan strategi kepada ibu ayah di luar sana untuk pendidikan agama anak-anak, terutamanya untuk Al-Quran. Ini merupakan satu inisiatif dan usaha yang sangat bagus untuk bukan sahaja mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, tetapi ini jugalah cara untuk kita sama-sama pelajar dan ibu bapa berkumpul untuk merapatkan ukhuwah di samping kita meraihkan berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Karim. Tahniah kepada pihak pengurusan Hati Murni. Saya harap saya dapat jadi seorang tahfiz dan lebih baik lagi daripada sebelum. dapat mempelajari ilmu baru. Sebelum ni saya tak pandai baca dengan bahasa Jawi. Sekarang dah pandai. Terima kasih Hati Murni yang telah mengajukan program pada hari ini untuk anak saya dan keluarga.